nak ambil balik. Itu dah jadi buruk lutut. Buruk lutut. Ha. Buruk siku lah. Astaghfirullahaladzim. Ustaz, Astaghfirullahaladzim. Kamu rupanya Aiman. Dari mana kau datang ni? sorry Ustaz. Saya sebenarnya nak bagi tahu something ni. Apa tu? Saya curi kereta. Astaghfirullahaladzim. Aiman tahu kan, mencuri itu salah satu dosa yang besar. Tak baik tak mencuri. Tapi niat saya baik Ustaz. Saya curi kereta tu untuk bagi kat Ustaz. Untuk birthday Ustaz. Birthday saya? Aiman, birthday Ustaz dah sebulan lebih. Dah terlepas dah. Aiman, niat kamu dah baik. Perbuatan awak tu salah. Aduh, habis tu macam mana ni Ustaz? Ustaz nak kamu bagi balik kereta ni dekat owner dia. Ustaz tak nak. Tak nak lah Ustaz. Dah bagi balik dekat kereta, dekat owner dia. Bagi balik kat owner dia. Tapi owner dia pun tak nak. Owner dia tak nak? Dia bagi kat awak kot. Baik betul. Siapa yang bagi kereta free kat awak tu? Okeylah Ustaz. Saya minta diri. Saya minta diri dululah. Ada look Ustaz. Okey. Bang. Bos poring. Ya Allah. Mana kopi aku? Dalam kereta je ni. Mana kereta aku? Mana kereta aku? Tadi aku letak sini. Aku parking. Signal. Parking sini. Mana kereta aku? Ini mesti budak tu. Allahuazim. Mana penjon. Kau ni. Assalamualaikum. Ni Aiman ke? Ya, waalaikumsalam. Ya Aiman. Aiman. Kau lepas kereta aku apa hal? Apa marah-marah ni Ustaz? Istighfar Ustaz, istighfar. Tenang. Aku nak bertenang macam mana? Kau rembak kereta aku apa hal? Kan saya bincang dengan Ustaz tadi. Ustaz yang tak nak. Aku nak balik kereta aku. Kalau kau tak bawa balik kereta aku kat sini, aku hantar budak-budak masjid pergi kejar kau. Ustaz mana boleh macam tu. Ustaz kan dah bagi. Lepas tu Ustaz nak ambil balik. Itu dah jadi buruk lutut. Buruk lutut. Buruk siku lah. Kau bawa balik sini kereta aku sebelum aku hantar budak-budak masjid aku kejar kau. Kau nak itu? Balik sini, cepat. Ya, baik. Ya. Duit dah ni, duit.